Memang pergi atas dasar terdesak tau. Kira mak yang mendesak kan. Nyanyi dah 30 saat je. Tunggu dia 12 jam. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Assalamualaikum, selamat datang dalam Isi Minyak Dulu, dibawakan khas oleh Transmatic Automotive. Okey, sebelum kita nak kenalkan guest yang sangat special untuk hari ini, kita nak kenalkan juga, ini adalah co-host yang terbaru. Alamak. Kenalkan nama kau kena tahu. Okay, terima kasih Lokman. So, panggil member pendek, nama saya Ben. Saya sebagai marketing executive di Transmatic Automotive. Dan Apa tagline kita kalau kau dah 3-4 sesi dah alamak. Okay. So, cerita pasal tagline ni, dia ada orang kata beberapa versi pula kan. Tapi yang siapa yang saya fahamkan lah, apa yang saya fahamkan, isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. Itulah sebab itu adalah goal kita sebagai podcast yang utamakan sharing of knowledge. Betul. Dan juga experience. Dan hari ni kita berbesar hati menerima kunjungan ni abang saya ni, brother saya ni. Kena jaga lebih sikit Betul, kena jaga. Inilah dia Zahid Baharudin. Betul bang? Betul. Tak, nama benar Ahmad Zahid Baharudin. Ahmad Zahid. Tapi nama stage ni. Nama stage. Okey. Inilah dia, orang kata tu teman saya main pickleball, teman saya main foot golf dan tempat orang kata tu kita melepak-lepak sekali bang, mencari angin-angin kehidupan. Yang sekadar lalu masa dekat kedai mamak tu lah. Masa kedai mamak. Tapi statement lah kat sini, saya memang peminat Akademi Fantasia dulu. Siapa yang menonton Akademi Fantasia tahulah efek dan kesan apa yang Abang Zahid kita dah bawakan dalam Akademi Fantasia kedua. Betul. Sebab kalau tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang. Betul. So kita kena hargai semua yang terjadi dulu dan barulah kita boleh celebrate apa yang ada sekarang. Betul. Itulah dia. Antara orang kata limelight Akademi Fantasia 2 yang buatkan dia sangat best, antaranya adalah sebab pengetua dia sendiri yang kita kenal sangat credibility-nya. Tok Ram tu sendiri kan. Betul. Jadi boleh bayanglah juaranya kat sini. Kan. So level of respect, level of tu sangat-sangat kami kagum lah bang. Betul lah segala abang kan. So macam yelah, alhamdulillah lah bila dah 21 tahun dalam industri ni, dia bukan sekadar macam itulah, kalau boleh yalah kita nak tempa kejayaan dengan setiap apa yang kita buat. Tapi yalah 21 tahun ni kira satu masa yang rasa macam tak sedar kan, bila jumpa orang balik macam saya tengok abang tu, bila jumpa orang yang lebih kurang macam dewasa, bila cakap saya dulu tengok abang saya masa darjah 2 rasa tua. Faham. Tapi itulah penghargaan yang saya dapat setiap kali jumpa peminat. Saya cukup betul lah bila orang still memory tu mesti ada lagi. Dia best tu. Sebab memang waktu tu bukan setakat nyanyian, trademarknya. Betul. Trademark Orange, trademark dengan lagu-lagu waktu tu, lagu hip hop kan. Ya betul. Masa tu hip hop baru nak ni mungkin abang boleh kongsi gak lu macam mana boleh terjebak ataupun masuk ke audition AF2. Ni kita ngimbau kejap. Memang takkan lupa sampai bila. Mulanya dulu masa AF1 saya ni, masa AF1 tu umur saya baru 23. Masa tu saya dah start main dekat kelab malam lah. Nyanyi kat kelab malam lah. Masa tu saya main dekat Kuching untuk 3 bulan. Tapi sebelum tu memang kita orang geng yang Semaju Section 2 ni memang selalu lepak lah. Lepak. Kita orang ada satu sisi lah, lepak sisi lah biasa lah. Dulu tak sisi. Lepak. Lepas tu sebelah tu kedai mamak. So bila sebelah kedai mamak tu ada kedai snooker. So semua dekat situ. Dia one stop center untuk orang-orang penganggur macam saya. So bila kita lepak, so boleh layan lepak sisi dulu. Then after that lepak mamak. Masa nak lalu ke mamak tu, lepas tu diorang semua tengah tengok TV tau. Cakap, aku tengok apa ni? AF.
Masa tu AF1 final. AF1. Okay. 2003. Saya tengok kan. Garut dah. Dia main suka. Cakap dulu macam ambil tak kisah lah pasal AF ni. Then after that, lepas tu baru saya dapat kontrak pergi main dekat Kuching 3 bulan untuk band club. Masa tu masa nak balik tu dah start dah promo pasal AF2 ni. Lepas tu balik macam biasa lah, balik dah tak ada kerja, tak kontrak tak ada. So nak tunggu kontrak lambat lagi. So lepak kat rumah. Masa tu duduk dengan family lagi. Bayangkan umur 23, 24 dah duduk dengan family kan. Rasanya normal okay je. Untuk kita normal lah. Okay. Tak rasa macam saya rasa tak normal lah. Tapi macam duduk. Lepas tu satu hari tu, macam sehari sebelum audition tu, mak dia cakap, pergilah ni, try lah AF ni. Mana tahu rezeki yang buat situ. Saya malah mah, ingat nak nyanyi kelab je lah kan. So at least dah confirm duit dapat. Ini tak tentu dapat lagi. Kalau tak dapat nak buat apa kan. Lepas tu berlalu seperti macam tu lah. So mak pun mungkin dia akan ada terdetik lah rasa sedih tu kan. Lepas tu besok pagi tu saya ni jenis kau lepak macam awal pagi lah. Lepas tu lepak-lepak dulu. Lepas tu hari tu saya lepak, bawa balik kawan-kawan sekali lah. Dia selalu lepak rumah. Diorang tidur. Diorang dah biasa dah. Diorang rapat. Diorang panggil mak saya pun mama semua kan. Lepas tu pagi tu mak kejut lah yang kawan ni. Dia kata cuba kejut Zahid tu, suruh dia pergi audition AF. Cakap alamak, dia pun goyang lah. Macam alamak, macam nak kejut ni. Dia berjuang kan. Lepas tu dia kejut lah. Dia cakap Zahid, jom lah try AF. Malah lah. Lepas tu mak dia pun datang. Try lah. Dia cakap mana tahu rezeki kamu. Tak ada transport, pakai je kereta ni, kereta Muhammad. Aduh, dia dah bagi alasan tu kan. Yelah pergi. Mulanya memang pergi atas dasar terdesak tau. Akhirnya mak yang mendesak kan. So pergilah. Sampai masa tu pagi lah. Kita pagi memang barai kan. Apa benda lah, kena pergi Astro pukul 11 kan. So pergi. Pukul 11 pagi sampai. Daftar. Masa daftar tu tanya kawan, kau nak daftar sekali tak? Ya, cakap aku tak payah. Oh, dibawa je. Bawa sekali lah. Sebab nak teman kan. So bawa dia. So isi. Betul lah kau tak nak tak nak. Okay, hantar. Tu lepak kat situ pukul 11. Masa tu tengok ramai lah. Yelah, ada yang kenal, ada yang tak kenal. Yang kenal tu adalah orang-orang yang dulu pernah masuk pertandingan karaoke sama-sama. Kat dalam KL lah. So kenal, ada dia ni ada. Farah Farah ada. Dulu kenal. Okay, maksudnya Farah ni saya kenal dah sebelum AF dah. Masa pertandingan karaoke lah. So lepak. Lepas tu pukul 1, pukul 2. Mana ni? Lepas tu tanya orang Astro, lambat lagi ke? Lambat lagi ni. Pergilah. Lepak lu. Pergilah keluar. Betul lah. Kita orang nak pergi keluar ni. Pergi keluar. Main snooker. Sempat main snooker. Ingat main snooker kat Indah Perik lah. Sebab dekat dengan Astro kan. Main snooker, makan. Lepas tu dah pukul 5-6 petang. Cakap kita gerak tu. Nombor kena panggil lah. Aku tak ada. Jom pergi. Pukul 6. Tak sampai lagi time. Cakap lama gila. Betul kena sidai ni. Betul. Satu tak, saya nyanyi pukul berapa? Okay, saya beritahu. Saya nyanyi tak sampai seminit pun. Nyanyi dah 30 saat je. Tunggu dia 12 jam. 11 pagi daftar, 11 malam nyanyi. Baru start nyanyi. Nyanyi tak sampai seminit pun. Nyanyi, masa tu ingat nyanyi lagu It's My Life. Lagu Bon Jovi. Sebab lagu tu dah biasa nyanyi kat club. Okay. Ambil lagu yang dah hafal lah. It's my, tak sampai chorus. It's in a song for the broken heart. For the dark. Okay, dah. Aku macam, weh, aku 12 jam ni tunggu ni. Kau bagi aku jadi 15 saat je. Okay. Aku cakap, aku cakap, ini kalau merah ni aku maki je. Sap naik hijau. Hijau. Lepas tu cikgu Kori. Kori pun ada lagi dua orang je lah. Tak ingat siapa. 2 hijau, 1 merah. So 2 hijau tu okey lah. Lepas tu dia cakap, lepas tu tiba-tiba dia macam tanya, tu je. Lepas ni pergi stage je. Tak ada nari-nari ke? Tanya kita buat tanya. Sebab cikgu Korea kita tahu dia penari kan. Tak ada nari-nari ke? Tak payah. Aku berapa yang kau nak menari? Aku ada banyak lagi orang ni. Okay. Terus pergi second stage. Second stage tu dia akan interview kita semua, siapa, apa nama, apa background semua. Lepas tu dekat situ pun ada janji sikit-sikit lah. So second stage tu
Oh pergi lah. Oh dah semangat lah. Pul lepas. Nama kawan saya full. Saya Pul lepas Pul. Cantik. Okay boleh jadi artis tadi. Belum lagi juga kan. Relax dulu. Isi minyak dulu kan. Cakap dia. Lepas tu pergi. Untuk second stage dah tunggu. Lepas tu apa tu orang yang suruh datang. Orang tag lah TSC. Orang tag ni dia akan jaga all the contestant apa semua. Kalau apa-apa concert pun tag unit ni dia akan jaga everything lah. Untuk bahagian-bahagian tu. So tiba-tiba dia datang. Ni nama Ahmad Zahid mana? Saya. Kita tak boleh buat stage 2 hari ni. So kena datang besok. Aku dah tunggu 12 jam ni. Betul kena datang besok ni. Sidai. Betul pukul berapa? Cakap pukul berapa datang. Tak tahu lah, aku tak ingat masa tu dah tak ingat dah pukul berapa dah. Saya cakap tak kisah, okay datang besok. Besok tu datang lah, besok datang lagi kat Astro. Besok ada second day. Tapi dia buat serentak lah, maksudnya second stage tu serentak. Mana yang tertinggal malam tu, rasa juri semua dah penat kot sebab tu lah. So yang buat second stage tu, masa second stage tu ambil lah lepas, dia suruh nyanyi berapa lagu lah. Dan tu siapa juri second stage ingat? Oh tak ingat lah, masa tu tak silap Adi Samsul kot, one of the producer lah dekat AF. Lepas tu ada seorang yang juri profesional lah. Tak ingat lah. Oh tak ni orang tak nampak kelibat lagi? Tak ada. Tak tahu siapa lagi. Tak tahu siapa. Maksudnya masalahnya saya tak tahu pun AF ni apa. Konsep dia macam mana. Lepas tu baru dah habis tu baru dia orang explain. Okay sebenarnya AF ni ada macam ni. Nanti apa-apa kita orang akan bagi tahu Zahid lepas ke tak lepas. Lepas tu kita akan ambil 12 je, 6 lelaki 6 perempuan. Lepas tu baru tahu. Oh okey, 6 lelaki 6 perempuan daripada ramai-ramai ni. Dia cakap memang tak dapat lah. Kita fikir macam tu. Ramai gila lah. Ramai gila masa tu. Sebab Astro buat 2 hari. Region lain lagi buat. So kita nak, bila kita nak cakap drop 12 tu, rasa macam memang tak ada lah. So buatlah kehidupan seperti biasa. Balik menganggur. Lepas tu dapat kerja, tapi nyanyi dekat restoran lah. Tapi nyanyi 3 piece lah. Dia ada seorang main keyboard, ada seorang penyanyi perempuan, saya penyanyi lelaki. So 3 orang lah. So hibur kawan dekat restoran tu lah. So every time nyanyi-nyanyi, lepas tu dapat call. Dia kata kita orang nak shoot sikit pasal Zahid masuk audition AF tu. Astro call. Tapi nak buat kat mana? Saya nak buat kat tempat kerja Zahid. Cakap boleh lah, kena datang awal lah. Buat awal lah, sebab kalau dah lambat-lambat orang customer dah datang kan. So siang tu pergi, datanglah awal. Lepas tu datang awal tu diorang buat macam prank lah. Lepas tu tengok orang itu tak ada, duduk lah. Lepas tu duduk, lepas tu diorang datang macam tak nampak kamera lagi tau. Kamera tak ada sebab diorang buat macam prank kan. Tapi yang datang tu dia dengan bos tempat tu. Oh dia dah deal siap-siap. Dia dah siap-siap dah. So bos situ pun ada, sekali dengan orang Astro. Lepas tu dia bawa file kan. File tu cakap apa benda ni. Lepas tu Zahid, sorry, we don't need you anymore. Nyanyi, so macam, lu hidup aku ni. Bos cakap ni? Bos restoran. Cakap, kita orang tak nak pakai dah Zahid. Cakap, what's the reason was? There's no reason. You have to baca je all the files. Buka-buka, tahniah anda ke Akademi Fantasia. Lambat dah. Sorang dah. Lepas tu kamera semua datang. Tiba-tiba semua tiba. Itu masa tu cuak apa dia ni? Lepas tu je, tadiah Zahid masa tu Jimmy tak silap, Jimmy Shanley kot. Jimmy Shanley kan. Dia punya untuk diary punya ni apa, untuk host untuk audition AF kan. So dia beritahu Zahid, tahniah Zahid. Macam mana perasaan? Cakap happy lah semua. Masa tu seronok lah. Okay dah habis cut. Dah habis je. Alhamdulillah. Lepas tu tiba-tiba one of the, tak tahulah, producer orang Astro datang lah, wakil lah. Datang Zahid, Zahid jumpa sekejap, lepak sekejap. Okay, tahniah Zahid masuk AF. Alhamdulillah tu lah. Memang impian saya dengan mak saya ni. Mak saya suruh. Okay, sebenarnya Zahid, sebenarnya aku macam benda ni, sebenarnya kita dah ada 12 peserta. Zahid ni backup je. Aish. Iya. Uish. Pandai dia main emosi aku dalam satu hari tu. Emosi aku naik turun. Macam ada coaster tu. Ya. Mula-mula nak kena berhenti kerja. Dah down. Lepas tu dapat masuk AF. Cantik. Lepas tu dia balik. Zahid sebenarnya backup je. Uish. Daripada happy tadi tu, terus happy dah. Saya cakap baik aku kerja sini. Lepas tu balik lah, cerita kat mak semua. Lepas tu cakap tak apalah, janji dapat, dia kata. Tapi tak dapat.
Dia kata tak apalah, tunggulah mana tahu rezeki kamu kan. Itulah perkataan mak saya, mana tahu rezeki kamu, mana tahu rezeki kamu. Punya doa tu kan. So lepak lah. Dia kata dalam masa terdekat ni dia akan call. Dia kata lepas tu dah tengok dah iklan dekat Astro. Agri Fantasia 2 kembali. Oh, dia suruh dia. Aku di backup je. So, lepak-lepak lah. Lepas tu kita dah tahu dah benda tu nak start lagi seminggu macam tu. Lagi seminggu. Okay, dah macam frust lah. Dah tak call lah. Start lagi seminggu. Tak ya. Ingat lagi hari Khamis. Masa tu hari Khamis. Ingat lagi benda tu memang satu benda yang miracle lah untuk itulah startnya perjalanan Zahid Barudin ni dalam industri seni. So hari Khamis tu macam biasa, masa tu kita memang jenis bangun lambat, petang pergi main bola, balik main bola, akan beli makan memang jenis sekali sehari je. Sekali sehari. Bangun tidur sampai petang, bangun pergi main bola dulu, main bola balik baru beli nasi. Makan. So macam tu lah pergi. Itulah rutin hari-hari sebab dah tak ada kerja kan. Sebab mungkin Astro dah bagi tahu dekat yang restoran tu Zaid akan masuk AF. So diorang tak ambil Zaid lah sebenarnya. So diorang macam tak apa, kita orang panggil replacement untuk Zaid sementara. Kalau tak dapat then you masuk balik. Dia cakap okey lah. Okey lah. Hari Khamis tengah tidur cuba phone ni, nombor apa ni, nombor tak kenal ni. Kau angkat. Hello, Assalamualaikum Zaid. Ya. Ni saya ni daripada sini. Astro. Kenapa? Boleh buat persiapan tak dalam 1 hari? Persiapan 1 hari? Kenapa? Sebab yelah besok dah orientation untuk AF. Awak dapat ni. Baik. Dia cakap saya backup je. Tak. Awak dapat. Besok datang ke Hotel Mines dekat Singkembangan tu. Nanti kita explain semua. Betul, okey. Cantik dapat. Lepas tu beritahu semua happy. Besok pergi lah. Family semua pergi jumpa. Lepas tu dia cakap Zahid, sebenarnya kita dah hadir lah top 12. Ada main lagi. Dia memang suka Astro. Dia bukan sekadar ni je. Dia betul-betul main perasaan. Sebenarnya kita dah ada 12. Tapi disebabkan salah seorang daripada 6 lelaki ni tarik diri, so nama Zahid yang first naik. Rezeki. Betul juga. Itulah macam cakap mak punya mulut tu. Mana tahu rezeki kamu je, mana tahu rezeki kamu. Kita macam tapi yelah, bila mak cakap kan, Betul. so bila dah tertulis kan, so dia cakap salah seorang ni tak diri, so nama Zaid as a backup yang naik dulu. Oh ya ke? Lepas tu tanya siapa lagi yang backup juga dekat antara 12 ni. Rupanya Farah pun backup juga. Yang tahu Zaid dengan Farah lah yang backup, yang nama on hold lah. Maksudnya ada perempuan seorang tak diri, lelaki pun seorang tak diri. Reason tarik diri tu tak, memang tak tahulah diorang tak diri. Mula-mula tak ambil tahu. Bila dah habis-habis AF tu tanya lah, siapa sebenarnya yang patut ganti Zaid ni. Lepas tu dia kata ada seorang hamba Allah ni daripada Perlis. Dia pergi audition lah masa dekat Pening ke kat mana. So dia pergi, dia dapat. Lepas tu Astro call dia, cakap okay, tahniah ni semua dapat. Dia cakap saya tak boleh lah, saya tak percaya dalam industri muzik ni boleh survive. Dia cakap baik saya kerja bank ni. Dia kerja bank. Dia kata saya rasa saya better kerja bank lah. Mungkin ialah penolakan dia tu satu ruang untuk saya terbuka lah, untuk rezeki saya. So start dari situ dia tak diri. Then bila saya masuk, so start benda tu, the rest is history lah. Sebab AF2 dia tak ada prelude kan bang kan? Tak ada. Dia tak ada macam 3 baru start. Baru diorang macam nak siapa yang nak tarik ni kan. Waktu tu dia just on hold macam tu je. Tapi betul, dia punya permainan perasaan tu dahsyat lah. Dahsyat gila. Ingat senang ke? Fikir macam Allah pun cakap kan, boleh nak masuk tapi aku bagi kau susah sikit lah. Tak lurus lah. Dia bagi dia bukan bagi kau senang. Yang lain aku bagi senang. Yang kau pasal kau ni tak percaya kat mak kau. Aku bagi kau susah sikit. So start benda tu lah. Masa AF, masa dekat Mice tu first jumpa diorang semua. Masa tu Farah Farah pun ada cantik lah. Ini ada geng lah, boleh kacau kan. Sebab saya memang kaki menyakat dulu. Lepas tu yang lain semua baru kenal. Maksudnya tak pernah berjumpa. Macam Bob, Adam, Anding, Kai, Fitri. Itu semua memang Bob semua tu macam dia ni macam ni. Lepas tu
Kira macam orientation tu untuk kenal-kenal lah. Maksudnya kita orang akan duduk satu bilik 2 orang. Sehari besok tu kita akan tukar pula. Dia nak bagi bonding. Okay. Maksudnya hari ni Zaid dengan Bob, besok Zaid dengan Adam duduk satu bilik, Zaid dengan Anding, sampailah cukup lah rotation tu. Dan after that baru masuk AF. So dalam masa bonding tu kita jumpa, lepak. Masa tu dah kenal masing-masing lah. Alhamdulillah masa tu semua macam yelah, everyone is macam excited. Lepas tu nak tengok juga siapa yang terror nyanyi ni kan, siapa yang nak fight ni kan. Dulu fikir macam tu lah. Lepas tu masa contohnya, lepas tu nyanyi lagu, masa rekod-rekod tu kena nyanyi lagu Menuju Puncak. Kita mana tahu lagu Puncak, duduk belakang lah. Cahaya indah Ujung-ujung So dulu macam tu lah. Betul-betul tak layan dulu Dulu memang tak layan. Yang orang lain ni subuk Menuju Puncak, kita kat belakang cahaya dia. Okay bang, kejap. Tadi abang ada cakap masa masuk kita Ricky lah, siapa kita nak fight ni kan. Okay, waktu tu nama siapa yang abang rasa okay ni tough ni nak lawan ni? Okay. Dia kelakar. Masa tu kita orang, masa first day tu kita orang dah dinner. Masih ada dinner. Masa dinner tu lepas tu kita jumpa ada cikgu tenaga mengajar. So masa tu lah start, kita orang masuk, diorang semua dah ada tau. Wih, Ramli MS. Wih, tu first time dia first time tengok cikgu Korea. Cikgu Korea okay tak kenal. Tu Linda Jasmine. Siapa pula Mak Saleh ni? Tapi cakap Melayu. Melayu. Kita dah cuak. Aku tak kenal. Lepas tu cikgu Siti Ajar. Lepas tu arwah Adnan Hasan. Lepas tu itu je lah cikgu rasanya. Lepas tu dengan RA kita orang, resident advisor. Ada seorang lelaki, seorang perempuan. Jumpa-jumpa tu lepak lah masa, tapi yang masa tu sebelah orang yang sampai. Ada seorang lambat sampai. Adam. Dia lambat sampai lah. Lepas kita orang dinner ni, kita orang daripada hotel kan pakai baju biasa-biasa lah. Lepas tu tiba-tiba kita orang tengah borak-borak, pintu buka. Okay guys, kita silakan Adam, Mama Aizam yang Saman atau peserta kita yang ke-12, Adam. Masuk. Masa dia masuk, dia pakai macam show je. Show. Rambut semua. Cakap ini aku punya fight ni. Wadah. Sebab yang lain semua handsome. Kai handsome, Anding handsome, Fitri handsome. Datang pula si Adam, siut lagi handsome. Handsome juga. Aku ngambok bila muka pecahan. Okay, aku ngambok muka yang macam muka awam lah. Yang lain semua muka ada features kan. Okay. So dia cakap, uish, masa aku nak fight dengan dia ni. Lepas tu dia tahu, sorry guys, saya lambat sikit ya. Sabar. Okay, sabar. Sabar. Kira gang dengan Linda lah. Masa dengan Linda kan. So cakap, sial lah dia ni dress up siut. Kira first impression dia dah macam, sial lah dia boleh jadi juara siut. Yelah, bila kau dengan impression kau pakai bersiap semua kan, maksudnya kau ready tau nak masuk pertandingan ni. Kita macam pakai biasa-biasa kan. Cakap, okay dia ni memang aku kena usah sikit lah fight lah. Lalas bila dah kenal kan, tak ada apa hari ni. Faham. Tak ada lah. Bila tengok dia dengar dia nyanyian, dia ni Mama Carry je. Dia memang carry gila. Repertoire dia lain. Repertoire dia lain dah. Cakap, dia ni boleh carry je. Tapi itulah AF. AF ni dia boleh buat orang tu daripada minat satu benda boleh bercabang-cabang, boleh minat benda lain. Macam Adam kan, first lagu yang dia dapat yang macam dia tak boleh nak brain, Keroncong untuk Ana. Lagu Datuk M. Nasir. Lagu tu sedap ke tidak? Lagu tu sedap. Bila dapat ke dia, aku menyirap. Patut lagu aku ni. Selalu macam tu lah. Masa setiap Isnin tu akan dapat lagu kan, akan ada muka macam dapat kat dia pula. Aduh kan. So macam banyak lagu-lagu kaya dapat kat aku. So lagu-lagu kaya macam Semusim, lagu-lagu kan, dia frust lah. Lagu ni aku minat Zaid. Kau buat betul-betul lah. Tapi masa tu kita bonding memang macam family lah. So Adam bila dapat lagu Keroncong untuk Anak tu, dia macam dia dah diam. Macam mana lagu ni, macam mana dengar lagu yang lama punya Time Kumar. Benarkah aku yang ni saya tak pernah nyanyi lagu Kencorong ni. Dia cakap Kencorong.
keroncong juga kan. Start benda tu, start dari diary tu, dia dah sadar, dah sasul lah. So Pak Nil emphasize benda tu dekat konsert. So bila Adam dia memang dia memang orang Sabah yang betul-betul pure Sabah. Sampai kan kita orang punya ada kita orang masa tu hari Merdeka, bulan 8 Merdeka. So kena buat wish lah. So Adam, okay, Adam, hi, saya Adam, what's up, what's up, saya nak ucapkan selamat hari ni Merdeka kepada Adam, stop, Merdeka je, tak payah Merdeka, tak payah nak KL ke semua benda. So masa tu dia cakap, oh ya ke masa tu best lah tengok dia. So cerita pasal Adam ni, so end up Zahid dengan Adam ni adalah mana-mana tua akan duduk satu bilik. Geng lah, so, jadi geng lah, memang jadi geng lah. Apa-apa pun orang akan nampak Zahid dengan Adam kan. So kalau show mana-mana pun, kalau dia kita sendiri request, Zain nak satu bilik dengan Adam, satu bilik dengan Adam kan. So yelah, daripada kita anggap macam aku nak makan budak ni kan, dalam jadi geng. Jadi geng. So itulah cerita dia. Bila start konsert tu, barulah kita nampak kekuatan masing-masing, mana yang boleh nyanyi macam ni. And itulah, tak tahulah, mungkin kelebihan saya as a penyanyi yang boleh nyanyi semua lagu kan. Apa lagu datang tibai tapi lagu yang paling struggle adalah lagu Cik Boleh sebenarnya. Tapi tu paling perform lah. Ya, betul. Sebab lagu tu tak ada yang menunjukkan vokal. Okay. Bila kita fikir balik kan, lagu ni tak ada apa lah. Bila fikir dalam hati kan, asal dia bagi lagu ni kat aku lah. Tak apa lah, belajar je lah. Tanya Bob lah. Bob, tolong Bob, lagu ni lenggok-lenggok semua macam mana kan. Alang kau buat biasa-biasa je. Lagu ni tu bukannya yang lagu Melayu asli yang pure macam ni. Dia macam dah ke dandut, nak ke asli yang dandut lah. Dia cakap, apa yang aku boleh buat dengan lagu ni? So mostly dapat banyak input daripada cikgu lah. Cikgu, macam mana saya nak besarkan lagi lagu ni, jadi dia lagu yang macam orang nak dia cakap vokal memang tak ada lah. First tu je lah, tu je lah. Lepas tu dia cakap, saya pernah tengok M. Kilau perform. Pernah tu kat RTM lah, selalu tengok dia perform kat situ lah. Apa yang hebatnya dia, bila Zahid tengok dia, nak cakap dia gelek, then you gelek lah. Lagi satu, baju dia, tengok baju dia kilat. Tu lah Zahid request lah kat wardrobe baju kilat-kilat. Tu fikir balik, lagu ni bukan pasal vokal, lagu ni pasal karakter lagu tu. So bila fikir balik kan, aku main-main je lah atas tu. Aku dah tahu lah, macam bila lagu ni tak ada vokal punya markah, so aku target benda lain lah. So aku kat situ kira macam creative side lah aku lah. So buat. So jadilah benda-benda tu. So terjadilah malam tu kena kezutan dengan Datuk Elok Kilau sendiri yang datang. Itu memang terkejut betul tau. Kalau tengok betul-betul klip dekat lagu Cik Molek tu, yang saya terkejut tu memang terkejut betul. Sebab sebelum tu dah ada conversation dengan Datuk Elok Kilau. Okay, macam kan sebelum kita nyanyi, kita akan interview dengan Pak Nilan. So Pak Nilan akan cakap, borak-borak, susah ke tu, sakit pinggang ke, betul sakit pinggang gila. Benda tu emphasize je, sebenarnya tak ada apa pun. It's a content. Sebab Pak Nil jenis yang sebelum kita orang start konsert, dia akan tanya seseorang, Zaid, minggu ni apa yang rasa nak beritahu, boleh beritahu dengan Pak Nil. So Pak Nil akan itu yang bestnya Pak Nil. Pak Nil akan buat kita nampak style professional kat atas stage. So masa interview dengan Pak Nil tu, dia cakap, okay Zaid, kita ada panggilan telefon special untuk Zaid. Siapa je kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk M. Kilau. Semua dah sorak apa gulak apa-apa pun, tahniah gulak Zaid perform malam ni. So budget dia memang on the phone lah. Mungkin dia dekat kampung, kat rumah kan. So kita tak fikir dia datang kan. Alah dia datang tu macam terkejut kan. Masuk menari-nari kan. Cakap apa benda kilat sebelah aku ni kan. Pusing tengok, betul terkejut kan. So memang momen tu memang terkejut betul-betul lah. Kejutan tu memang kita tak tahu apa langsung. So itu yang hebatnya masa F2 tu. Apa yang kita buat, apa yang kita tak tahu, memang betul-betul terkejut tu memang itulah betul-betul expression kita orang atas stage tu. Macam menangis ke apa semua, kita tak dipaksa menangis tau. Menangis tu secara tiba-tiba sebab dah rapat sangat. Sebab kita dah bond kan. Sebab kita orang AF yang betul-betul strict lah. Tak boleh pergi mana-mana. Duduk je dalam banglo tu. Banglo kita orang dekat Country Heights, dekat Kajangan. So kehidupan kita orang kat dalam tu je. Hari-hari jumpa orang yang sama. So yelah, of course lah, bila dah hari-hari kita dah kenal masing-masing kan.
Cuma yang terkeluar awal tu kita tak sempat kenal lah kan. Yang terkeluar tu minta maaf lah ya. Atau stay kita. So yang tak pernah terkeluar ni akan rasa lah macam makin lama sikit. Dia sebenarnya menangis tu adalah sebab kita tahu bakat diorang tu macam mana. Contohnya macam first Adeline terkeluar. Aku cakap minat ni ada banyak lagi benda ni nak tunjuk. Kenapa kau tak bagi peluang kat dia? So, kita tak tahu apa dulu. Tu yang nangis pasal tu asal dia kena keluar. Lepas tu Fitri keluar. Fitri tak kisah sangat sebab dia tak apa-apa sangat. Sebab kita tahu dia ada fashion, dia ada designer. So dia cakap tak apa, kau tak payah nyanyi, kau dah ada kau punya plan dah untuk buat designer kan. Tiba-tiba Anding yang orang yang tu start sorang-sorang keluar. Kita orang macam diorang ni nak apa sebenarnya kan. Kita fikir kan, dia sedih bila Zarina terkeluar. Macam Fras lah, Zarina dengan Linda, dua orang ni keluar. Kita rasa macam kita sampai berontak lah. Cakap apa cikgu kan. Dia kata lepas tu diorang explain, sebenarnya ini undi tau. Semua orang ni bukan markah daripada juri tau, bukan markah daripada tenaga pengajar. 100% undi. SMS maksudnya siapa yang nak tengok kau dalam tu, itulah yang kena stay. Orang undi. Kan satu undi tu 50 sen tau. Ayolah, tak boleh bayangkan lah time tu macam mana kan. Undi tu kan, kita tak tahu apa dunia luar tengah berlaku. Diorang tengah bergaduh ke apa. Kita tak tahu. Tapi yang kelebihan budak-budak lelaki adalah kita orang setiap Jumaat kita orang ada solat Jumaat. Solat Jumaat tu baru kita tengok dunia. Dapat lah. Tapi tak adalah tengok dunia sangat pun. Sekejap je lah masa tu je lah. Itu je lah masa solat Jumaat tu. Kita akan duduk dalam kereta. Khutbah semua dengar dalam kereta je. Masa nak solat baru kita masuk. So masuk tu orang dah pandang-pandang. Saya dah ada time tu fenomena. Nak solat pun rasa tak tenang. Solat staff kita orang 6 orang keliling semua Astro. Jaga. Tutup. Tak bagi kita orang. Jangan cakap dengan siapa-siapa. Diorang semua dah explain kita. So kita orang boleh senyum. Angguk senyum. Salam-salam je. Tak ada borak-borak. So every weekend kita orang dah seronok lah. Dapat keluar. Yang perempuan macam seronok lah jadi lelaki. So kita orang selalu solat dekat masjid dalam Uniten tu. Sebab kita orang daripada Kajang nak ke PJ, Dewan Civic. So Dewan Civic tu kita akan lalu situ. Lepas tu terus pergi rehearsal. So yang perempuan akan terus pergi daripada Country Heights. So first week okay, solat. Second week okay. Third week dah start ada surat-surat dekat kereta kita orang. Surat permintaan. Dulu surat. Yelah. Dia start cam lah, maksudnya kereta-kereta ni nak sampai. Sebenarnya tak. Sebenarnya dekat masjid tu ada dom perempuan. Lama. Peminat. Semua fan lah. Okay. Tapi 4 nama je diorang panggil selalu lah. Fitri, Adam, Anding, Kahir lah. Alamak. Betul. Itu memang betul. Surat yang paling dapat banyak pun diorang. Kita Zaid dengan Bob, dah banyak-banyak. Dah dapat. Zaid ada satu, Bob ada satu. Kan cakap muka bang. So dah minggu kelima ke 6 tu, diorang dah tahu habis solat Jumaat, diorang dah bertinggi dekat dom tu. Adam, kain dah jerit tu. Diorang pun macam macam tu je lah kan. Itu je lah kita punya interaction dengan orang luar. Lepas tu pun sekejap je sebab orang Astro memang very strict. Dia akan tak ada cakap. Even abang tu dia tanya, Zaid ni sebenarnya tak boleh cakap sorry. Terus tolak gitu orang. Memang strict ni babi. Apa tujuan dia bang agak-agak? Tak tahu, supaya kita tak nak kita terlepas cakap. Terlepas cakap. Satu, takut orang tu yang akan terlepas cakap kat kita. Undi Zaid nombor 1. Zaid nombor 1. So kita dah aku nombor 1 punya. Kedudukan undian tak tahu. Masa live tu baru tahu. Live tu baru partner cakap sebelum start. Okay, kita tengok carta undian pelajar-pelajar kena Madrasah. Okay, nombor 1 Adam, nombor 2 Linda, nombor 3 seterusnya lah. Zaid selalu kat tengah-tengah lah. So itulah, itu benda yang paling seronok lah jadi pelajar. Sebab kita dapat pergi solat Jumaat, kita dapat surat. Lepas tu on the way daripada masjid ke Dewan Civic tu panjang kan, jauh kan. So baca gelak-gelak lah semua kan. Ni dia siap bagi bedak semua biasa lah. Surat ada bedak lu. Wangi lah. Selalu Adam anding kain kan. Sebab kita terkeluar awal,
Adam, Anding, Kahir tu memang Anding patut keluar sikit. Lepas tu Adam dengan Kahir je lah dapat surat ada banyak kan. So kita orang pun dapat lah, kadang-kadang lah dapat surat juga kan. Tapi tak sebanyak diorang lah. Diorang macam gila je. Surat boleh baca, tak ada hal, dia bagi je. Baca boleh baca. Tapi diorang macam baca time tu je lah. Lepas tu diorang ambil balik lah surat tu. Cuba surat. Abang cerita ni tadi bang kan, perjalanan lah 12 minggu 10 minggu. Minggu ke berapa yang abang decide macam okay, aku keluar ni, aku nak layan hip hop. Oh okay, pasal lagu hip hop ni lagu. Sebenarnya lagu hip hop ni asalnya daripada Where's the Love sebenarnya. Minggu ke 5 ke 6. Masa tu mungkin production dengan tenaga mengajar nampak Zaid kat arah situ kot. Tengok Zaid macam selesa nyanyi lagu-lagu macam ni. Tapi sebenarnya tak pun. Lagu tu dah pernah nyanyi kat kelab. Sebab tu tak ada masalah tu. Minggu tu adalah minggu paling relax lah. Where's the Love? Where's the Love cantik. Yes. Boleh relax. Tengok diorang semua makan minum. Memang happy lah. Memang minggu tu memang paling tak ada kerja lah. Tak ada kerja. Sebab kalau nak vokal pun diorang nak ajar apa? Sebab rap. Saya rap je lah macam biasa. Okay. Tapi kita tak cakap dah pernah nyanyi kan. Kita buat lah macam praktis juga kan. So mungkin daripada situ orang nampak hip hop tu. And lepas tu masa final tu kita orang diberikan satu komposer lah untuk lagu. Lepas tu ada komposer. So bila dapat lagu tu cakap lagu macam hip hop kan. Bila dapat tu macam yelah kita dulu tak tahu apa kan. Cakap lagu macam ni, okey lah lagu macam ni kan. Boleh je. Tapi dia kata komposer tu Cat Rafish lah. Kita tahu lah Rafish kan, sebab pernah jumpa diorang dulu. Cakap cantik lah dapat Cat tu, baik tu kan. Sebab Cat pun masa tu R&B tengah naik kan. Hip hop semua tengah naik. So macam sebenarnya saya lebih suka pada R&B punya nyanyian lah. Kira rasa puas lah nak nyanyi lagu R&B ni tu kan. Bila dapat Cat tu macam okay cantik lah, boleh lah. Tak ada lagu lembik-lembik kan. Sebab diorang tengok mungkin Zaid nampak energetik bila atas pentas. So bila lagu yang diberikan tu lagu yang fast. So rasa okay lah. Bedal je lah sebab dah final kan. Bila ingat lagi orang cakap final ni keluar pedang, okay maksudnya fight lah. Kan. Okay lah. Sekarang ni ada. Tapi lagu, sebab kita akan nyanyi 2 lagu. So satu lagu lagi saya nak nyanyi lagu apa. Masa tu cakap apa aku nak bagi balik pada family aku yang ni. Okay, nyanyi lagu Biar Bila Bicara lah. Bila Bicara ni arwah bapak saya memang suka. Dia suka lagu Brody kan. Kalau orang nyanyi lagu Brody dia macam sedap lagu ni, sedap lagu ni. So dia nyanyi lagu ni untuk dia. Okay lah, kira balance lah. Satu lagu rancak, satu lagu slow. So fikir macam okay lah, bedal lah. Masa hip hop tu sebenarnya saya ni itulah cakap mungkin antara kelebihan saya boleh nyanyi semua lagu kan. So bila diberikan semua lagu ni rasa macam orang macam berkata-kata macam Zaid sesuai nyanyi lagu ni lah, Zaid sesuai nyanyi lagu ni lah. Zaid nyanyi lagu Istana Menanti okey je kan, lagi sedap kan, kenapa nak pilih hip hop? Orang start compare bila saya keluar dengan lagu milikku tu. Tapi masa tu saya macam malah ambil kisah lah, cakap lagu dah keluar, so bedal je lah kan. Sebab dengan Rafish pun geng. So seronok lah bila dapat show tu sekali dengan diorang pun semua kan. Best lah. Tapi saya punya core bukanlah kepada hip hop sebenarnya. Saya pun sebenarnya sampai sekarang still masih mencari lagi sebenarnya hala tuju tu nak ke arah mana. Explore tengah mencari material lagi. Bila apa lagu yang betul-betul kena dengan. Sebab bila kita jumpa ramai orang, ada orang yang cakap Zaid sesuai okey lah hip hop. Mungkin ada side yang suka hip hop, ada side suka ke balada, ada yang cakap suka Zaid nyanyi rock pun okey ke kan. So macam tak tahu sebenarnya. Sebab itulah sebab semua pun skor. Yelah bila dah ada kelebihan tu, so kita tak tahu mana kita punya kepuasan tu yang nak betul-betul nak nyanyi kan. Tapi itulah macam mana. Macam yelah kalau tanya kita lah, kau tengok lah F2. Tengok. Kau angguk kau tak tengok. Tapi masa tu kecil sangat. Memang kecil. Tapi ingat lah antara memang kata, sebab kan rumah saya dulu bila tengok FAF ni satu family. So terang-terang cakap lah Abang Zaid, mak saya dengan kakak saya memang peminat besar Abang Zaid. Ramai peminat waktu tu. Memang
Okay, family dia orang kaya lah. Ada Astro. Oh, Dulu Astro mahal. Kantoi pula. Kantoi macam tu. Dulu bayangkan orang rumah saya nak pergi tengok AF, pergi rumah orang. Pergi rumah orang tu. Nak tengok rumah, pergi rumah cousin lah, rumah sepupu lah kan. Betul. Waktu AF1 mungkin establishment dan dia berjaya. Betul, eksperimen lah, Betul. Tapi sebenarnya the pinnacle of AF bagi saya lah, abang tanya personal, memang AF2 dan AF3. Betul. Pergi par dia naik tinggi sangat. Perform kat stadium, hadiah kereta dia jadi megah sangat lah kan. Dia set the benchmark lah untuk the upcoming punya AF lepas tu. Betul. Dan dia, saya rasa dapat tenaga pengajar yang tepat. Sebab waktu tu principal pun Tok Ram, tenaga pengajar dia semua dahsyat. Kita boleh tengok output dia, yang kita tengok macam kita cakap tadi pasal AF2, repertoire semua cantik bang, lain-lain. Colourful, best. Tak tahu, tak boleh nak teka siapa menang ni kan. Dan in the end orang akan dekat lagi dengan karakter. Macam abang tanya tadi, abang tak apa sure kan? Pernah ke abang bertanya pada Tok Ram ke apa sebenarnya suggestion dia ke? Pernah juga tanya. Tapi mostly diorang cakap is cari komposer yang betul. Komposer lah. Tapi bila cari komposer ni, yalah, kita nak try pun takkan nak main redah je kan, jumpa kan. Macam Bajai bagi lagu tu, takkan nak minta macam tu kan. Of course nak kena duduk, lepak dengan dia, borak, tanya. Kena bonding jugalah dengan dia orang lah, as a composer kan. Tapi benda tu mungkin saya tak ada kot macam benda tu. Tak ada urge untuk ke arah tu. Dulu jenis apa bagi jalan. So end up banyak lagu yang tak sampai par lah. Album ada 2, tapi dia jadi macam sekadar album je. Faham. So benda-benda tu saya frust juga lah. Tak tahulah benda apa yang mungkin ada benda yang tak kena lah. Tak betul-betul masuk poket lah. Dia nak masuk poket, dia bagi lagi. Sini kot. So cuba. So mungkin benda tu lah buat rasa Zaid tak ada lagu The Song tu macam yang evergreen. Faham. Okay, kita tadi dah habis pasal AF. Kita nak teruskan, aku kata tu, career ataupun penceritaan yang seterusnya. Tapi sebelum tu kita bagi 5 minit dulu, sebab katanya kamera panas sikit. Kita minum-minum kejap, lepas tu kita sambung balik. Assalamualaikum. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.